bersama saya lagi dalam suatu talk show tumpukan Security HM TVET Talk. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana mendapat tetamu yang sangat istimewa, itu Prof. Dr. Syahrudin bin Haji Mazlan alias Muhammad Zain, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa Universiti Tunku Nusantara Malaysia. Apa khabar, Prof? Waalaikumsalam, terima kasih, khabar baik. Okay, kalau kita bercerita tentang TVET, memang Prof adalah kita boleh katakan orang yang bertanggungjawab untuk merangka dan juga menjalankan TVET di universiti ini, Prof. Betul, Prof? Ya, insyaAllah. Saya Okay. cuba. Okay, Prof, kita terus dengan soalan-soalan lah. Okay. Pertama saya, Prof, kita TVET ni saya rasa benda ni bukan perkara yang baru. Dan TVET ni kita boleh katakan satu agenda, boleh kata yang orang semua tahu, disebut TVET, orang tahu itu adalah agenda. Tapi ramai yang tak tahu apa itu TVET sebenarnya. Bukan di kalangan orang luar, sebenarnya di kalangan warga universiti pun sendiri ramai yang tak tahu sebenarnya TVET itu apa. Boleh Prof terangkan tak? TVET itu apa sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, betul, TVET ini adalah bukan satu perkara baru, ia adalah perkara yang telah lama menjadi agenda negara lah. Jika kita merujuk kepada TVET itu sendiri, apa itu yang kita katakan TVET itu? So TVET itu merujuk kepada Technical and Vocational Education and Training. Yang ini merujuk kepada pendidikan dan latihan yang berfokuskan kepada pembangunan kemahiran teknikal, vocational dan juga praktikal yang sangat-sangat diperlukan oleh industri. So jika melihat kepada sejarahnya, so dia dah bermula lama. Sejak dulu lagi dia telah dilancarkan ataupun telah menjadi nadi kepada satu-satu bidang pekerjaan itu. Namun pada sekitar tahun 70-an dengan penubuhan MLVK, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan, ataupun sekarang yang kita panggil Jabatan Pembangunan Kemahiran JVK, perkara ini telah dirumuskan ataupun digabungkan supaya agenda TVET ini dapat diselaraskan dan distrukturkan dengan lebih baik. Dan kerajaan sentiasa menambah baik dari segi pelaksanaan dan juga penerapan elemen TVET dalam pembangunan modal insan. Dengan itu, pada sekitar tahun lepas, satu dasar TVET negara telah dilancarkan, diluncurkan oleh Timbalan Perdana Menteri yang bertujuan untuk kita melahirkan lebih ramai pekerja-pekerja berkemahiran dan juga berpendapatan tinggi. So dasar TVET negara ini merupakan satu garis panduan komprehensif yang mana ia menetapkan aspirasi dan juga hala tuju kerajaan dalam kita mencapai matlamat negara Malaysia sebagai negara maju yang berpaksikan kepada modal insan berpengetahuan dan berkemahiran melalui program-program TVET yang responsif, fleksibel dan juga inklusif. So buat masa sekarang ni, pelaksanaan TVET ini telah dilaksanakan merentas pelbagai kementerian. 12 kementerian kalau untuk khususnya telah menjadikan TVET ini sebagai antara agenda dalam kementerian tersebutlah. So yang walaupun bagaimanapun dua kementerian utama yang melaksanakan agenda TVET adalah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan juga Kementerian Pembangunan Sumber Manusia KSUMA. Lain itu kementerian lain juga mendukung kepada pembangunan dan juga elemen TVET dalam kementerian masing-masing. Okey, Prof. Kita dah tahu apa itu TVET. Tapi apa peranan TVET dalam pembangunan negara? Okey, bila kita bercakap berkaitan dengan peranan TVET dalam pembangunan negara, memang nak tak nak kita boleh mengakui lah TVET ini memang memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jika kita boleh lihat kepada tiga aspek yang lebih utamalah, kepada tiga bahagian. Yang pertama, bagaimana TVET ini boleh mengurangkan pengangguran dan meningkatkan kebolehkerjaan. Jika kita lihat TVET ini dia boleh menambah nilai, meningkatkan kemahiran
individu tersebut, secara tak langsung dia telah memberi ruang kepada individu tersebut untuk lebih berdaya saing. Dan individu tersebut juga boleh kita kata melihat kepada potensi-potensi yang ada pada mereka untuk mereka memenuhi peranan yang mereka boleh lakukan kepada tenaga industri yang berkaitan. Dan jika kita lihat lagi apa peranan TVET ini, yang kedua, bagaimana jurang kemahiran itu dapat disemak semula. Kita boleh lihat penjajaran antara kemahiran yang negara perlukan dengan kemahiran yang industri perlukan. So bagaimana TVET ini boleh membantu individu tadi untuk menjajarkan balik kemahiran yang mereka ada melalui program-program upskilling dan juga reskilling. Jadi secara tak langsung individu itu boleh kita kata kebergunaan mereka kepada industri di dalam Malaysia itu boleh dipertingkatkan. Jadi secara tak langsung TVET ini boleh kita katakan dia meningkatkan kualiti kehidupan seseorang itu. Jadi secara tak langsung bila kebolehpasaran tenaga kerja meningkat di Malaysia, kemahiran antara jurang-jurang kemahiran antara pekerja-pekerja itu dapat dikecilkan. So kita boleh kata kebergantungan kita kepada tenaga kerja luar boleh dikurangkan. Jadi kita tak perlukan lagi tenaga-tenaga import, melainkan kita boleh eksporlah kemahiran tenaga-tenaga kita ke pasaran luar. Jadi mereka juga mungkin boleh kita katakan melihat kat mana ruang yang mereka boleh ceburi. Sama ada mereka ingin bekerja sendiri melalui kemahiran-kemahiran yang mereka ada, ataupun kita kata mereka boleh meningkatkan kemahiran ke entrepreneurship ataupun kemahiran keusahawanan melalui orang kata apa bidang-bidang ekonomi yang mereka boleh create. Jadi kita kata TVET tadi itu boleh membantu rakyat Malaysia secara keseluruhan untuk meningkatkan lagi pendapatan negara, meningkatkan lagi pembangunan negara melalui tenaga-tenaga yang mahir dan berkomputer. Prof, kita tadi dah cerita pasal pembangunan ekonomi daripada bawah, tapi saya terlupa satu soalan sebelum tu. Kita biasa dengan akademik di universiti pun kita confirm lah, kita akan bersama dengan akademik. Tapi apa bezanya tradisional punya pendidikan dengan pendidikan TVET? Okey. Walaupun kedua-duanya adalah bidang pendidikan, tapi sebenarnya TVET dan juga pendidikan akademik konvensional ini ada sedikit perbezaan dari segi pedagogi dan juga falsafahnya. Mungkin kita boleh ulas dalam 3 konteks utamanya. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan fokus dan tujuan. Yang kedua, kita melihat kaedah pelaksanaan pengajaran tersebut itu sendiri. Yang ketiga, mungkin kita lihat kepada keberhasilan ataupun outcome dia. Okay. Jika kita lihat fokus dan tujuan, apa yang membezakan fokus TVET dan juga fokus akademik? Okay, kita boleh kata TVET ini fokusnya adalah untuk menghasilkan satu falsafah pendidikan berasaskan latihan praktikal, hands-on, yang berorientasikan kepada pekerjaan sebenar. Okay. Manakala konvensional ini melihat kepada konteks akademik yang sifatnya lebih teori dan lebih kepada fundamental, pengetahuan yang asas. So itu bezanya, satu hands-on, satu teori. Okay? Itu kita kata bila kita melihat kepada fokusnya. Fokus TVET, you kena menghasilkan practical oriented. Manakala akademik konvensional ini theoretical oriented. Okay, itu fokus. Kemudian kita lihat kepada kaedah pembelajaran. Jika kita melihat kepada kaedah pembelajaran itu sendiri,
macam saya cakap tadi, bila TVET dia melihat kepada praktikal, so sudah tentu kaedah pembelajaran ini juga menitik beratkan elemen-elemen praktikal lah. So mereka akan lebih kepada lab work, akan lebih melihatkan kepada bengkel, amali dan sebagainya, yang khusus kepada kemahiran-kemahiran tertentu. Manakala kalau melihat kepada elemen pendidikan konvensional ini, mereka sebenarnya bersifat teori, bersifat kelas based, ataupun dia punya akademik dia lebih kepada teori based, lecture oriented. So kaedah dia punya kaedah penyampaian ni sedikit berbeza. Dan jika kita lihat kepada konteks penilaian itu juga, dia sedikit berbeza. So kalau akademik tadi, dia mungkin kita kata dia bersifat teori tadi tu. Assessmentnya, penilaiannya diukur melalui ujian, melalui peperiksaan, kan? Dia lebih teori lah, kena jawab, masuk peksa, jawab bertulis dan sebagainya. Tapi kalau melihat kepada TVET, mungkin lebih kepada penilaian pengukuran kemahiran. Mereka perlu menjadikan portfolio, perlu melihat kepada assessment di tempat itu sendiri. Bagaimana kalau contoh kita kata bila melihat kepada aspek welding. So bagaimana penilaian welding itu diukur, perlu berada di welding bay, melihat seseorang itu melaksanakan elemen welding tadi. So kekemasan welding itu, ketepatan pengukuran dan sebagainya. So dia melihat kepada elemen praktikal berbanding elemen kognitif yang ada dalam kepala yang diterjemahkan melalui penulisan. Okey, itu kalau kita melihat kepada konteks atau apa tadi, dia punya pelaksanaan kaedah pembelajaran. Yang ketiga, mungkin kita lihat bagaimana TVET ini berbeza adalah melalui keberhasilan di outcome dia. So apa outcome TVET? Outcome TVET secara khusus menyatakan dia adalah untuk menghasilkan graduan-graduan yang mempunyai kemahiran tinggi dalam satu-satu bidang yang dinyatakan. Contoh kalau kata-kata bidang teknikal, so dia mungkin mahir dalam bidang teknikal tersebut. Manakala kalau pendidikan tradisional ni, dia menumpukan kepada broad base punya pengetahuan, menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran yang luas, khususnya dalam bidang critical thinking. Dia tak mengkhususkan kepada satu-satu jurusan yang tertentu lah. Jadi mungkin itu sedikit perbezaan antara bidang TVET dan juga akademik konvensional. Saya tertarik dengan satu istilah yang kita panggil juru. Perkataan juru. Perkataan juru ni merujuk kepada kemahiran tertentu. Kita ada juru foto, juru lukis, juru pandu, juru kimpal. Maknanya bidang itu sebenarnya merujuk kepada kemahiran satu-satu bidang yang sebenarnya dah lama kita praktikan. Cuma macam saya kata tadi lah, istilah TVET itu baru kita di highlight ataupun dijadikan agenda utama yang kita kata sekarang ni tengah giat dikembangkan lah. Jadi di UTSM itu sendiri, bila kita cakap dalam konteks UTSM ni, sebenarnya kita mengambil pendekatan menang-menang lah. Kita mengambil program kita integrasikan elemen TVET dan juga elemen akademik dalam menghasilkan satu kurikulum supaya pembelajaran kita memenuhi keperluan teori dan juga kemahiran teknikal yang kita perlukan. Jadi pelajar-pelajar kita insya-Allah bukan saja mempunyai kemahiran dalam bidang teori, tapi juga kemahiran teknikal yang diperlukan oleh industri. Prof, macam mana pula pendekatan pengajaran untuk TVET dan juga untuk tradisional punya akademik dan juga challenge untuk melatih pelajar-pelajar? Okey, bila bercakap pasal pendekatan
seperti yang saya kata tadi lah, pendekatan perbezaan antara TVET dan konvensional tadi itu melalui tiga perkara tadi lah. Ada fokus, keberhasilan dan juga dia punya outcome kan. So jika melihat kaedah ataupun pendekatan di semua institusi, saya boleh katakan hampir ke semua institusi TVET melaksanakan perkara yang hampir sama. Iaitu yang mana kesemuanya termasuklah UTHM, kita mengamalkan pendekatan pembelajaran berasaskan praktis. Practice based learning berdasarkan kepada projek-projek industri yang sebenar, kes-kes problem-problem yang memang terdapat di industri. So kita ada pelbagai lagi kaedah-kaedah pembelajaran yang khususkan kepada TVET yang kita rasa sedikit berbeza berbanding institusi akademik yang lain. Saya mengambil contoh di UTHM itu sendirilah, khususnya kita telah merangka ataupun telah menyediakan satu platform ataupun satu ekosistem yang kita panggilkan ekosistem TVET. Dan yang ini kita laksanakan di UTHM kepada semua pensyarah-pensyarah dan juga tenaga pengajar UTHM. So bila kita berkaitan dengan ekosistem TVET, sebenarnya kita bermaksud kaedah ataupun pendekatan pengajaran yang kita laksanakan itu, pertamanya dia mestilah berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran, knowledge and skill. Yang kedua, kita kata dia mestilah berkaitan dengan problem based learning. Masalah mesti berasaskan pembelajaran berasaskan masalah. Yang ketiga, kita kata dia mesti berasaskan kepada kes-kes tadi. Kita beri contoh, berlaku gempa di satu negara. Apa punca? So apa kes yang kita boleh perhatikan, apakah kes yang kita boleh gunakan dalam kita mendidik pelajar-pelajar kita berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian kita juga melaksanakan kaedah yang kita panggilkan dia experiential and simulation learning. Kita betul kadang-kadang tu kita berdasarkan kepada pengalaman kita sendiri. Bagaimana sesuatu benda itu diterjemahkan daripada sebenar kepada simulasi. Jadi kita menggunakan banyak tool yang moden, komputer yang ada sekarang ni yang boleh membantu untuk kita mengadakan simulasi-simulasi. Kalau berlakunya simulasi letupan contohnya. So bagaimana elemen teori dipraktikkan dalam simulasi supaya pelajar itu dia lebih mendekati pengalaman sebenar. Kemudian kita juga menggalakkan tenaga-tenaga pengajar ini untuk berinovasi dan juga mempunyai pemikiran kreatif. So bagaimana satu-satu masalah itu diterjemahkan, diolah secara kreatif supaya dia boleh menghasilkan satu penemuan baru, satu teknik baru dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir sekali kita kata dalam UTHM ini kita menyediakan pelajar-pelajar kita melalui kompetensi-kompetensi profesional. So setiap program di universiti ini, di UTHM, kita telah buat satu program, satu skill. Satu program, satu kemahiran. So kemahiran ini akan datang dalam sertifikat ataupun dia punya sijil-sijil kompetensi yang masing-masing. So dalam nak mencapai, nak beralih kepada kaedah pembelajaran TVET ini, cabaran utamanya bukan sahaja kepada pelajar, tapi juga kepada tenaga pengajar itu sendiri, staf akademik itu. So saya lebih suka melihat kepada dua konteks, fizikal dan juga spiritual. Jika bercakap pasal konteks spiritual, konteks fizikal ni, nak tak nak perubahan teknologi itu berlaku. Kalau dahulu tak ada komputer, sekarang dah ada komputer. Kalau dulu dah ada komputer, sekarang dah ada super komputer. Kalau dulu tak ada AI, sekarang dah ada AI. So bagaimana teknologi itu berubah, yang mana keupayaan universiti untuk mempunyai keperluan fizikal yang setanding.
teknologi berubah. Universiti takkan mampu untuk beli tiap-tiap peralatan tiap-tiap tahun. Betul. Jadi macam mana kita nak menyesuaikan perubahan teknologi itu dengan keperluan fizikal yang ada di universiti. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita melihat kepada spiritual pensyarah itu sendiri. So sejauh mana pensyarah kita ini boleh orang kata apa, mengejar kemajuan teknologi tadi itu. Kita sudah tentu berada selesa pada satu tempat. Biasanya kita dah selesa. Untuk kita bergerak ke depan, dia memerlukan satu lonjakan yang paradigma yang kuat. So perubahan mindset kena berubah, adaptasi perlu dibuat, perlu dinamis. Jadi perkara ni sebenarnya cabaran kepada tenaga-tenaga pengajar untuk sentiasa up to date. Jadi cabaran yang dihadapi oleh tenaga-tenaga pengajar ini membawa kepada kepentingan kepada pihak pengurusan universiti khususnya bagaimana kita merangka latihan-latihan bersesuaian di peringkat pejabat kompetensi. Mereka menyediakan latihan-latihan upskilling dan juga reskilling. Kita menambah nilai modul pensyarah. Prof, tadi Prof sebut kita punya TVET ni juga berkembang ikut arus teknologi semua. Jadi adakah kita punya kurikulum TVET kita ni sentiasa dikemas kini mengikut keperluan industri? Atau macam mana? Betul. Untuk memastikan program-program kita relevan. So kurikulum program-program di UTSM, khususnya program-program yang merupakan program-program TVET sentiasa disemak dari masa ke semasa lah. Di universiti kita mengamalkan penglibatan panel-panel industri melalui pelantikan panel penasihat, Industry Advisory Panel. So tujuannya memang kita bermesyuarat, kita berduduk berbincang bagaimana input-input industri itu boleh diguna dan menjadi asas kepada penambahbaikan program-program. Jadi kita kata keperluan ataupun hasil libat urus akademik di kalangan universiti dan juga industri sangat-sangat relevan untuk memastikan pasaran kerja kita, keperluan pasaran kerja itu sentiasa dipenuhi. Sebagai contoh, sebelum ini kita melalui satu revolusi industri 4.0, IR 4.0. So dalam elemen itu, elemen otomasi di-highlightkan, dibangkitkan. So elemen otomasi itu dipertimbangkan dan dianalisis bagaimana elemen TVET berkaitan otomasi itu boleh dimasukkan ke dalam kurikulum. Kemudian kita ada lagi smart manufacturing. Kita bercakap pasal IoT. Kita bercakap pasal sekarang ini berkaitan dengan AI. So bagaimana elemen-elemen teknologi ini diambil kira, dibincangkan secara tuntas dan dimasukkan sebagai salah satu penambahbaikan kepada kurikulum. So dipendekkan, kurikulum kita memang sentiasa dikemas kini setidak-tidaknya 2-3 tahun sekali bagi memenuhi syarat. Satu lagi untuk memenuhi syarat pengiktirafan daripada badan-badan profesional. Dan bila bercakap dengan badan profesional sekarang ni, kebanyakan program-program TVET kita ni melalui satu proses peralihan daripada pemakaian Code of Practice program akademik (COPA) kepada Code of Practice teknologi program (COPTA). So UTSM buat masa ni kita ada kurang lebih 39 program akademik yang berasaskan TVET, program TVET yang sedang melaksanakan proses peralihan untuk memenuhi standard piawaian MQA berkaitan dengan TVET program. Prof, tadi ada sebut pasal panel penasihat industri. Jadinya adakah industri-industri juga bekerjasama dengan kita? Ada wujud tak kerjasama antara industri-industri itu dengan kita di sini? Okey.
Saya bercakap berkaitan dengan UTSM sebagai institusi TVET. Di pihak UTSM kita memang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk mengadakan kerjasama strategik bersama dengan industri-industri. Ini kita khususkan bukan sahaja untuk pembangunan kurikulum yang kita katakan tadi, kurikulum berasaskan industri. Kita juga melihat bagaimana penglibatan industri ini boleh kita sinergikan untuk tujuan penempatan pelajar. Sebab kita dalam konteks pembelajaran ini kita menggunakan pembelajaran 2U2I, 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Kita juga menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan kerja, work based learning, yang mana pelajar-pelajar ini akan ditempatkan dalam beberapa tempoh di universiti dan beberapa tempoh di industri. Jadi kerjasama yang erat perlu diadakan di antara UTSM dan juga pemain-pemain industri. Itu yang pertama. Kemudian untuk melihat lagi pelajar-pelajar kita ini juga saban tahun akan melalui satu proses yang kita katakan proses latihan industri, internship. Okey. So orang kata ruang yang perlu disediakan untuk pelajar-pelajar kita melalui program latihan itu perlu dikendalikan bersama dengan pihak industri. So kerjasama itu memang tak boleh tak, kita memang kena cari. Okey, kemudian bila kita berbicara berkaitan dengan pengembangan ilmu, okey, penyelidik-penyelidik di universiti, mereka bukan sahaja mengajar, tapi mereka juga membuat penyelidikan. So penyelidikan yang kita adakan kerjasama adalah bagaimana penyelidikan dalam penyelesaian masalah, penyelidikan berkaitan penyediaan solusi kepada permasalahan-permasalahan industri berlaku di industri, dibawa balik ke universiti untuk dikaji. Jadi akan berlaku proses penyelidikan, akan berlaku proses penyeliaan. Pelajar-pelajar daripada industri juga boleh mendaftar sebagai pelajar UTSM dan menyelesaikan masalah-masalah industri di dalam universiti. So selain itu juga kita kata di UTSM kita juga membangunkan satu inisiatif yang kita panggil dia sebagai Teaching Factory. Okay, Teaching Factory di universiti ini kita mengharapkan universiti menjadikan satu platform ruang, industri masuk dan menyediakan latihan yang serupa di industri tapi berada di dalam UTSM. So pelajar-pelajar yang mendaftar program-program TVET yang berkaitan boleh melaksanakan latihan di industri dalam universiti. Itu konsep Teaching Factory yang kita cuba kembangkan, bagaimana penglibatan industri dan universiti ini boleh dilaksanakan secara berstruktur dan berkesan. Okey, itu yang pertama. Kemudian juga di peringkat nasional, UTSM juga telah mengadakan satu kerjasama bersama dengan satu agensi yang kita panggilkan dia sebagai Government Industry TVET Coordination, GITC. Okey, Government Industry TVET Coordination ini adalah satu platform di peringkat nasional yang ditubuhkan untuk melihat bagaimana untuk menghubungkan gap yang terhasil di antara industri dan juga academic provider. So dengan adanya penglibatan UTSM dengan agensi GITC ini memberi ruang kepada UTSM itu sendiri untuk menyampaikan permasalahan dan juga menerima permasalahan daripada industri untuk kita kecilkan jurang yang kita katakan tadi, jurang TVET yang hasil jurang kemahiran yang negara alami buat masa ini. Okey. Dan kita juga bekerjasama dengan satu entiti yang kita panggil di program GIFT. Okey, dengan kerjasama antara Khazanah
Hasanah Nasional untuk melihat bagaimana program empowerment program ini dapat diberikan kepada pelajar supaya dia boleh mempercepatkan kerjaya dan juga menjadikan integrasi workforce yang lebih berstruktur kepada pasaran. Okey. Selain itu juga UTHM juga telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Johor dalam inisiatif Maju Johor di bawah Johor Talent Development Corporation Council untuk melihat bagaimana modal insan kita ni boleh diberikan latihan, boleh diberikan orang kata kemahiran-kemahiran tertentu yang bersesuaian dengan aspirasi Kerajaan Negeri Johor untuk menjadikan Johor kerajaan yang negeri maju 2030 ke atas. So dengan itu saya rasa penglibatan komitmen yang ditunjukkan oleh universiti khususnya di peringkat fakulti-fakulti yang seringkali mengadakan hubungan kerjasama tak kira lah industri-industri di tempatan ataupun antarabangsa untuk kita kata memenuhi aspirasi universiti dan juga aspirasi kerajaan. Jadi kerjasama memang sentiasa wujud di kalangan UTHM dan juga pihak industri. Apa yang saya nampak maksudnya industri dengan institusi UTHM sendiri memang sentiasa kena bekerjasama untuk menjadikan TVET lah. Nak tak nak mereka sangat-sangat diperlukan. Sebab macam saya cakap tadi, kita memerlukan satu program kemahiran untuk memenuhi pasaran industri. So bila kita dah train pelajar kita ni, so ke mana mereka? So dengan penglibatan mereka dari awal, so mereka kita kata boleh mempercepatkan prosedur pembelajaran pelajar-pelajar yang memenuhi pasaran mereka. Dengan cara tak langsung, bila pelajar ini bergraduan, mereka akan langsung diterima kerja. Jadi yang kita kata tadi, bagaimana TVET membantu dalam pembangunan, yang mana kita telah meningkatkan keboleh kerjaan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga-tenaga luar. Kemudian Prof, langkah-langkah yang diambil untuk kita tarik minat pelajar-pelajar untuk join TVET. Baik, pertama perkara utama yang perlu diberikan sedikit perhatian adalah salah faham. Salah faham dari pihak pelajar, ibu bapa dan juga segelintir masyarakat berkaitan dengan program TVET. Ada yang mengatakan program TVET ini adalah sebagai satu aliran bagi pelajar-pelajar yang kita kata bermasalah ataupun kita kata mempunyai akademik yang lemah. Itu yang kita kata satu stigma yang perlu kita perbetulkan. TVET ini sebenarnya melalui dasar-dasar kerajaan dan juga inisiatif-inisiatif yang sering dibangunkan merupakan satu aliran perdana, yang menawarkan masa hadapan yang cerah, yang boleh membuka lebih banyak ruang pekerjaan dan keperniagaan kepada pelajar-pelajar. Perkara ini yang kita perlu laksanakan untuk sentiasa memberi pendedahan, perlu sentiasa berikan makluman yang tepat kepada pelajar-pelajar, ibu bapa dan juga masyarakat. Dia bukan lagi second class program, tapi adalah aliran perdana, aliran utama. So di peringkat UTHM kita telah mengadakan pelbagai inisiatif dan juga insentif-insentif yang bersesuaian untuk kita pastikan lebih ramai penyertaan pelajar-pelajar yang menceburi bidang TVET. Contoh yang kita adakan adalah Jom Masuk You. Kita mengadakan program-program workshop ke sekolah-sekolah, TVET workshop. Kita bekerjasama juga dengan institusi-institusi TVET seperti Kolej Komuniti, Politeknik,
institut-institut kemahiran dan sebagainya, untuk kita bantu memberi penerangan dan pendedahan kebaikan-kebaikan yang mereka akan perolehi sekiranya mereka mengambil jurusan dalam bidang kemahiran TVET. Okey. Di UTSM juga, kita juga bukan saja melaksanakan program secara fizikal, tapi juga kita mengadakan promosi-promosi kempen-kempen digital. Kita sering siarkan kejayaan-kejayaan alumni dalam bidang TVET yang telah berjaya menerbitkan ataupun membuka perniagaan berasaskan kemahiran mereka. Ada yang telah membuka syarikat air conditioning, perbaikan hawa dingin. Ada yang telah membuka syarikat berasaskan perniagaan dan sebagainya. Yang untuk kita tunjukkan bahawa graduan TVET UTSM juga mampu bergerak jauh. Dan untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, pihak UTSM juga selaku salah satu institusi bertauliah dalam memberikan laluan fleksibel kemasukan berasaskan pengalaman pekerjaan ataupun kita panggil APEC. Okey, Accreditation for Prior Education Experiential Learning untuk laluan kemasukan. So kita sebenarnya kita memberi pelbagai ruang supaya golongan-golongan yang dahulunya kurang berkemampuan untuk pergi ke luar gading boleh masuk ke program-program di UTSM melalui laluan APEC. So jadi secara tak langsung program-program TVET kita boleh diberikan nilai, diberi tambah nilai, diberikan promosi supaya lebih ramai orang boleh menceburi bidang-bidang ini. Saya percaya banyak itu yang perlu dilakukan untuk mengubah stigma yang tadi itu, Prof, yang second class education tu. Okay, Prof, untuk sokongan kepada kerajaan macam mana untuk menjaga TVET ni? Kerajaan memang saya rasa sangat penting dalam memberikan sokongan kepada institusi TVET. Yang pertamanya tadi dengan mengadakan satu pengiktirafan melalui pembunuhan majlis TVET di peringkat nasional. Itu yang pertama. So dengan adanya majlis TVET yang ada di peringkat nasional, majlis ini akan mengawal selia untuk melihat direction, arah tuju, keperluan-keperluan yang diperlukan oleh peringkat nasional, khususnya pelibatan daripada 12 kementerian yang melaksanakan agenda TVET untuk kita pastikan agenda nasional itu dapat diterjemahkan kepada rakyat Malaysia. So melalui pengubuhan ini, kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif-insentif yang kita rasa sangat bertepatan dan bersesuaian dengan institusi TVET, khususnya di UTSM, yang mana kita merupakan salah satu universiti di bawah rangkaian Universiti Teknikal Malaysia ataupun MTON. Okey, yang mana pengkhususan UTSM sebagai satu institusi TVET di peringkat universiti, pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai geran-geran pembangunan, khususnya melibatkan penaiktarafan infrastruktur, penggantian alat-alat usang, dana-dana penyelidikan yang berkaitan dengan TVET, yang saya rasa sangat-sangat membantu universiti untuk bergerak dalam melahirkan graduan-graduan TVET. Kemudian kita juga lihat bagaimana inisiatif di peringkat kementerian dalam memberikan beasiswa-beasiswa khususnya kepada pelajar-pelajar D40, pelajar-pelajar kurang upaya dan juga pelajar-pelajar dalam aliran tertentu, yang mengkhususkan pelajar-pelajar ini diberikan ruang yang sama dengan pelajar-pelajar lain.
Jadi saya rasa dengan bantuan-bantuan kewangan dan juga insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan telah membolehkan kita melaksanakan pelbagai inisiatif yang juga boleh mendukung kepada penarafan TVET itu sendiri. Sebagai contoh, seperti yang saya maklumkan tadi, di UTHM kita melaksanakan satu program, satu persijilan. So program-program persijilan kompetensi dan juga profesional ini kita tambah nilai dalam program akademik kita supaya pelajar-pelajar kita bukan saja diiktiraf oleh akademik, tetapi juga daripada majikan yang turut memberikan persijilan industri. So di peringkat UTHM itu juga UTHM juga telah dilantik sebagai salah satu TVET Hub University di bawah Pelan Strategi Pendidikan Tinggi. So untuk itu saya boleh rumuskan bahawa kerajaan menyediakan satu peruntukan yang besar bagi tujuan latihan dan kemahiran untuk memastikan peningkatan kemahiran di kalangan pelajar-pelajar UTHM, khususnya pelajar-pelajar TVET. Pelajar-pelajar perlu mengikuti kursus ini, kursus kompetensi ini sebelum bergraduan supaya mereka lebih berketerampilan dan juga boleh mendepani cabaran-cabaran masa depan yang semakin mencabar. So untuk makluman semua, bulan Jun juga telah digazetkan oleh kerajaan sebagai 2 Jun sebagai untuk lebih khusus sebagai Hari TVET Negara. 2 Jun. Baru Jun. Saya rasa dah 3 tahun. Kita kata Hari TVET ini diperkenalkan, digazetkan, yang mana secara umumnya di sepanjang bulan Jun. Sebagai contoh, di UTHM kita akan mengadakan satu program yang kita panggil Global Digital TVET Transformation Summit 2025 yang kita akan adakan pada 28 dan 29 Mei tahun inilah, untuk kita orang kata tadi lah, untuk kita terjemahkan agenda-agenda transformasi berkaitan TVET kepada masyarakat. Jadi saya rasa sokongan kerajaan kepada agensi pelaksana TVET sangat-sangat besar, dan seharusnya kita sebagai UTHM harus mendukung aspirasi nasional dalam isu pelaksanaan TVET ini. Untuk tahun 2024, universiti telah mensasarkan sebanyak 800 ataupun 353 orang graduan menubuhkan syarikat mereka sendiri. So untuk rekod sehingga hari ini seramai 296 orang pelajar ataupun hampir 84% telah berjaya menubuhkan syarikat terbitan mereka lah. So berdasarkan kepada ratusan alumni yang telah UTHM hasilkan dalam tempoh penubuhan kita ni, UTHM telah menghasilkan kurang lebih 68,000 alumni. Daripada angka ini kita boleh katakan 0.61% alumni kita telah berjaya menubuhkan syarikat mereka sendirilah, untuk kita katakan pengukuran pencapaian GTU 2030. Berarti kesesuaian Prof, saya nampak TVET ni memang banyak manfaat dan juga kelebihan yang patutnya dibolehlah kepada kita. Tapi macam Prof tadi, kita ada satu kekurangan, iaitu pandangan orang. Jadi macam mana kita nak menyedarkan masyarakat tentang kelebihan ataupun kebaikan TVET?
kepentingan TVET ini bukanlah agenda UTSM secara silo, tetapi ia adalah merupakan satu agenda nasional. So untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan dengan kepentingan TVET ini adalah sangat-sangat kita perlukan komitmen daripada semua pihak. Antara perkara yang kita boleh tingkatkan untuk kita memberi penerapan kesedaran kepentingan TVET itu kepada pembangunan negara boleh kita laksanakan melalui berbagai aspek, khususnya melibatkan kempen-kempen media sosial, kempen media massa, digital, perkongsian kejayaan. Saya rasa itu juga merupakan satu platform yang ketika ini sangat-sangat berjalan secara aktif. TikTok, kita ada Facebook Live, kita ada podcast yang sedang kita buat ini. Ini juga adalah satu platform untuk kita beri ruang kepada institusi TVET memberi pemakluman kepada masyarakat berkaitan kepentingan TVET kepada pembangunan negara. Selain itu, saya rasa kerjasama strategik antara kementerian-kementerian, khususnya Kementerian TVET, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan Tinggi, sektor-sektor industri dalam mendidik masyarakat bahawa TVET bukanlah pilihan kedua, tetapi satu laluan perdana yang menawarkan satu masa hadapan yang lebih cerah. UTSM saya rasa kita banyak mengambil inisiatif-inisiatif berkaitan. Kita terlibat dalam pelbagai series pembentangan. Kita ada bengkel-bengkel komuniti, perkongsian ilmu antara universiti dan juga masyarakat, antara universiti dan juga industri. Dan seringkali juga kita mengadakan pameran-pameran inovasi yang menjemput bukan hanya pelajar-pelajar, tapi juga pemegang-pemegang taruh yang lain, ibu bapa, industri, calon pelajar itu sendiri, masyarakat, untuk kita beri ruang sebenarnya apakah itu TVET, bagaimana TVET ini boleh memperkayakan, memperkasakan pengalaman pembelajaran individu dan seterusnya memberi impak kepada industri dalam meningkatkan ekonomi, keluarga dan sebagainya. So saya rasa kempen-kempen berkaitan TVET, pengajaran-pengajaran international conferences, seminar, podcast, penulisan akhbar, artikel di media sosial, sedikit sebanyak saya rasa boleh membantu dalam kita menyediakan maklumat untuk mereka-mereka beralih, mindanya dialihkan kepada kelemahan dalam TVET kepada kebaikan, kelebihan TVET. Itu memang saya cakap tadi, dia adalah satu cabaran untuk kita mengubah sesuatu yang dah tradisinya menjadi kesenangan kepada satu bidang yang sebenarnya boleh memberikan, mencorakkan satu perubahan baru, indah baru. Peningkatan bilangan pelajar boleh ditingkatkan, letupan dalam perubahan teknologi juga merupakan indikator yang kita boleh katakan masyarakat sekarang ni sebenarnya dia dah menyedari, dia faham teknologi itu, tapi mungkin mereka kurang faham berkaitan antara teknologi itu dengan TVET. Itu yang kita rasa dia bukan sekadar perkembangan teknologi, letupan industri AI, ChatGPT, orang tahu, masyarakat tahu, tapi sebenarnya itu adalah sebahagian daripada elemen-elemen TVET yang kita di peringkat universiti, institusi kerajaan dan sebagainya perlu mengambil minat, perlu memberi maklum balas kepada masyarakat. Jadi saya rasa dengan peningkatan pemakluman
kita bukan saja boleh mengurangkan kebergantungan, tapi kita juga boleh menyediakan lebih ramai tenaga pakar berkemahiran tinggi yang mendukung agenda pertumbuhan negara yang lebih tinggi pada negara berkembang. So ini juga selaras dengan inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, yang mana salah satu agenda yang ingin diberikan penekanan khususnya kepada graduan-graduan adalah penghasilan atau pemberian gaji premium kepada graduan-graduan TVET. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan bagi graduan-graduan TVET, kepentingan TVET dalam pembentukan karakter manusia, pembentukan kepentingan TVET dalam pembangunan kemajuan ekonomi negara. So saya rasa nak tak nak semua orang perlu memainkan peranan-peranan masing-masing. Pensyarah-pensyarah perlu memberikan ilmu yang terbaik kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar perlu menunjukkan kemahiran, transfer kepada ekonomi, kepada industri, tunjukkan keterampilan mereka dalam menunjukkan kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi secara tak langsung dia boleh memberikan impak positif kepada masyarakat bahawa pelajar-pelajar graduan UTSM dalam bidang TVET ini memang telah memberikan satu impak yang baik kepada ekonomi keluarga, seterusnya kepada pembentukan negara yang lebih maju. Nampaknya Prof, kita sekarang dah berada di penghujung sesi kita untuk hari ini. Akhir kata dia Prof, mungkin sepatah dua kata. Saya pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang mengadakan sesi podcast kita pada pagi ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini adalah pertamanya adalah untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih khususnya kepada tenaga-tenaga akademik, pensyarah-pensyarah dan juga tenaga pengajar UTSM yang telah bertungkus lumus memberikan komitmen 120% dalam kita menangani isu TVET di UTSM. Kerjasama daripada mereka seawal pembangunan program kurikulum TVET yang berdaya saing, penglibatan mereka dengan industri-industri tempatan dan juga antarabangsa, peralihan paradigma dalam kita beralih daripada konvensional punya teaching kepada TVET teaching. Ini merupakan satu komitmen yang saya rasa sangat saya boleh puji kemampuan staf-staf akademik khusus di UTSM dan juga tenaga-tenaga sokongan yang lain. Sebab tanpa tenaga sokongan perkara ini tak akan berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga menggalakkan ataupun memberi harapan kepada pelajar-pelajar UTSM yang sedang melalui program akademik TVET untuk terus memberikan komitmen dalam pembelajaran, tunjukkan kemahiran, kemampuan diri sendiri untuk terus berjaya dan mendapat pengiktirafan di industri. Saya juga ingin mengambil peluang di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada pemegang-pemegang taruh UTSM, khususnya pemain-pemain industri yang mana telah bekerjasama erat, bekerjasama dengan rapat dengan pihak UTSM untuk menyediakan satu platform pembelajaran TVET yang sempurna lah kita kata. Jadi tanpa komitmen daripada industri juga, cabaran-cabaran TVET ini tak dapat kita dapatlah kita tutup, dapatlah kita padankan dengan lebih baik. Jadi kepada masyarakat di luar, kepada bakal-bakal pelajar, saya menyeru dan saya mengajak semua untuk kita kata bersama-sama dengan UTSM untuk menceburi bidang
TVET di UTHM kerana program-program akademik TVET di UTHM adalah bersesuaian sejajar dengan keperluan industri yang mana telah ditunjukkan melalui kebolehpasaran graduan 90 hampir 97% membuktikan graduan-graduan TVET UTHM adalah berdaya saing. Selamat datang ke UTHM. Ayuh TVET UTHM, jom masuk UTHM. Jom masuk UTHM, itu yang kita boleh highlightkan, dan kita harapkan orang yang mendengar kita, bakal-bakal pelajar kita sama-sama join kita di UTHM. Dan bagi saya ini saja untuk kali ini, Prof. Terima kasih banyak, Prof, sudah meluangkan masa. Kita tahu Prof sangat busy, banyak kerja yang perlu lakukan, tiba juga sebagai yang hakiki inilah. Jadi terima kasih banyak ucapkan kepada Prof. Dr. Syahrudin bin Mazat, Timbalan dan Chancellor Akademi Antarabangsa UTHM. Terima kasih banyak, Prof. Kita jumpa lagi untuk siri seterusnya UTHM TVET Talk. Terima kasih. Assalamualaikum.